صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Dan yang mulia, terlebih dahulu sama-sama kita lagi dan lagi tingkatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya sahaja dengan limpah kurnia Allah Ta'ala semata-mata, dengan kasih sayang Allah Ta'ala semata-mata, belas kasih Allah Ta'ala semata-mata, kita masih lagi dikekalkan dalam keadaan beriman dan disibukkan sedikit sebanyak dengan usaha agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita datang ke sini untuk kita nak sama-sama bermusyawarah, berbincang tentang bagaimana agama ini dapat tersebar di seluruh alam, khususnya agama ini dapat hidup dalam diri kita dan dalam diri keluarga kita, orang negara kita dan di seluruh alam, di seluruh dunia. Tuan-tuan yang mulia, yang sebenarnya kita, setiap orang daripada kita ni tidak layak, tidak ada kelayakan untuk kita melakukan sebarang kebaikan, lebih-lebih lagi untuk melaksanakan kerja tugas yang sangat-sangat tinggi, iaitu kerja yang telah dibuat oleh para Nabi, dakwah ilallah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum lagi kita melaksanakan kerja dakwah dengan betul-betul, dengan cara yang betul, tetapi Allah Ta'ala telah pilih kita juga, telah pilih kita untuk belajar melaksanakan kerja dakwah. Jadi ini semata-mata kerana belas kasihan Allah Ta'ala, bukan kerana kita ni ada kelayakan, ada kebolehan, kita orang yang suci, orang yang bersih. Saya ingat satu ketika waktu saya keluar dekat Terengganu, saya jumpa satu orang, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dia beritahu kita ni umpama macam seperti kucing korak. Kucing korak, satunya orang yang belah kucing, orang yang pelihara kucing ni, dia ambil kucing, dia pelihara kucing kerana apa? Kucing tu cantik, kucing tu comel, menghiburkan hati dia. Jadi dia ambil, dia pelihara, dia bagi makan, dia sayang, cium, dia sentiasa jaga kucingnya, jaga keperluan kucingnya, bagi mandi dan sebagainya. Satu ketika dia jalan, dia jumpa di tepi jalan tu ekor kucing yang korak, kucing yang wajahnya sangat bodoh, tetapi dalam keadaan lemah, kurus kering. Maka dia tengok, apabila dia tengok kucing tu, walaupun kucing tu tak cantik, tak comel, tetapi dia kasihan. Tengok keadaan kucing tu, dia belas kasih, dia kasihan. Maka dia pun ambillah kucing itu, bawa pulang, basuh-basuh, mandi-mandi, bagi dia makan dan sebagainya. Dia jaga keperluan kucing itu. Kerana apa? Kerana dia kasihan kepada kucing itu, bukan kerana kucing itu comel ataupun ada kelayakan untuk dijaga, tetapi kerana dia kasihan. Begitu juga kita hari ini dapat melakukan kebaikan, kita dapat sibukkan diri kita dengan agama, bukan kerana kita ni mempunyai kebaikan, bukan kerana hati kita ni dah bersih,
Kita ni tak kotor, kita ni orang yang suci. Orang di luar sana semua orang yang baik, orang yang lebih buruk daripada kita. Tetapi kerana Allah Ta'ala kasihan kepada kita, Allah Ta'ala belas kasih kepada kita. Sebab Allah Ta'ala kasihan kepada kita, maka Allah Ta'ala telah pilih kita untuk beriman kepada Allah, untuk sibukkan diri kita dengan agama, dengan usaha agama, dengan amalan-amalan kebaikan. Ini semata-mata kerana belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana fadlnya, karamnya dan ni'amnya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, jangan ada di antara kita yang rasa ujub, rasa perasan, dia akulah, sebab aku beginilah maka aku dapat buat kerja agama, sebab aku inilah maka aku dapat dilantik jadi sebagai bertanggungjawab, aku dilantik sebagai apa? Amisa, aku itu, aku ini, sebab akulah. Maka ramai hari ni orang dapat keluar jalan Allah Ta'ala, sebab akulah kerja di Muhammad hidup, kerja masjid aku dapat hidup, sebab akulah mesyuarat di tempat aku dapat hidup. Jadi ini semua kita kena buat bukan sebab itu. Allah Ta'ala kerana dia sayang kepada kita, kerana dia kasih kepada kita, belas kepada kita, dia pilih kita untuk jadikan kita sebagai asma. Yang buat semuanya Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, siapa yang kamu suka. Bahkan yang akan hanya Allah Ta'ala yang boleh memberi hidayah kepada siapa yang dia suka. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah yang bagi kemuliaan, dia yang bagi kehinaan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allah Ta'ala nak bagi hidayah, ada siapa yang boleh halang, yang boleh sesatkan dia. Orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah kepada dia. Jadi semua berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala lah yang buat apa yang dia kehendak. Bukan kita nampak zahirnya saja bahawa berlaku dengan alat-alat yang ada pada kita, asbab-asbab yang ada pada kita, diri kita, percakapan kita, dengan gerakan kita. Tetapi yang sebenarnya itu semua kehendak Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala berkehendak, maka perkara ni boleh berlaku. Bukan sebab aku sebelum ni, waktu kita belum lahir lagi, waktu kita belum ada dekat sini, belum jadi orang tabligh, belum kita dapat petunjuk, sebelum ni tak ada agama, tak hidup lah. Hanya kerana kita beragama nak hidup, tidak. Sebelum ni pun agama dah hidup. Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, umat aku ini sampai hari kiamat akan ada kumpulan yang akan memenangi di atas, yang akan berjihad dan memenangi di atas kebenaran, di atas hak sampai hari kiamat. Jadi siapa yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala akan pilih dia untuk menjadikan asbab untuk menyebarkan agama. Di kalangan ulama-ulama telah mengatakan, di antara kumpulan itu ada setengah ulama mengatakan, para muhaddisin, mufassirin, semua kumpulan-kumpulan yang sedang sibuk untuk meninggikan agama Allah Ta'ala ni semua termasuk dalam hadis ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita jangan ada rasa sedikit pun dalam hati kita bahawa ini kerana kehebatan aku, ini kerana kebolehan aku, kerana aku hatiku bersih, aku dekat dengan Allah Ta'ala, sebab tu kerana akulah kerja dapat hidup, kerana akulah usaha dapat hidup, kerana akulah semua berlaku ni, semua berlaku itu, dapat berjalan ni, dapat berjalan itu. Tidak, bukan kerana aku. Ini semua sifat syaitan, ananiah, rasa aku semua yang buat. Yang sebenarnya ini kehendak Allah Ta'ala.
Dialah yang buat segala-galanya. Ini kerana dia berkehendak, maka berlakulah. Dan Allah Ta'ala kasihan kepada kita, sayang kepada kita, dia pilih kita menjadi asbab kepada perkara itu, maka berlakulah perkara itu. Nabi SAW apabila dia melakukan kerja dakwah daripada zaman di Mekah lagi 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tahun 8 Hijrah apabila Nabi SAW dapat kawan Mekah, inilah kemuncak kemenangan Islam. Apabila Nabi dapat tawan Mekah, kerana daripada situlah Nabi bermula menjalankan kerja dakwah, dan dia telah dihalau, dipecat daripada situ. Orang kafir musyrikin telah berusaha untuk nak membunuh Nabi SAW, sampai Allah Ta'ala telah selamatkan beliau, dan Nabi telah keluar dalam keadaan selamat dan telah berhijrah ke Madinah. Kemudian berlakulah peperangan demi peperangan, Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Apabila berlaku kemenangan Mekah, Nabi dah masuk, orang kafir musyrikin dah surrender, dah tak berani nak angkat pedang dah. Daripada perang Khandaq lagi, Nabi kata apa, hari ini bila berlaku kekalahan di peperangan Khandaq, Nabi kata apa, hari ini kita akan berperang dengan mereka, bukan mereka akan perang dengan kita. Mereka tak akan datang lagi kepada kita. Jadi semenjak perang Khandaq tu, orang kafir musyrikin dah takut dah tak berani dah untuk serang orang Islam. Sampai peperangan Fatah Mekah, Nabi telah nak masuk ke Mekah. Memang orang-orang Mekah semua dah tunduk, dah serah diri. Yang tak mau serah semua lari pergi keluar. Jadi apabila Nabi masuk tawan Mekah, maka apa keadaan Nabi? Nabi dalam keadaan tunduk, duduk atas unta, tunduk, tutup kepalanya. Kemudian apabila Nabi kumpul semua orang-orang kafir musyrikin, yang mana dahulu mereka ni lah yang telah menyakiti Nabi SAW, yang telah memaki, mencerca Nabi SAW, telah buang najis di hadapan Allah Nabi SAW, ganggu Nabi ketika Nabi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa perasaan orang Islam biasa kalau apabila dia dizalimi, dia disakiti dengan berbagai macam cara, kemudian dia telah mendapat kemenangan, dia ada peluang untuk membalas dendam apa yang dia akan buat kepada orang. Kalau kita, mestilah kita akan puaskan hati kita akan lanyak dia betul-betulan. Tetapi Nabi SAW bila dia kumpul, dia kata, apa yang dia beritahu, apa pandangan kamu terhadap aku pada hari ini, apa yang aku akan buat kepada kamu. Jadi Nabi kata apa? La tathriba alaikumul yawm. Hari ini tak ada lagi celaan bagi kamu, aku tak akan balas dendam. Bahkan antumut tulaqa. Nabi kata apa? Kamu semua bebas. Kamu semua bebas, aku tak akan balas dendam. Kemudian Nabi kata apa? Di dalam perang Ahzab lah Nabi kata, dalam perang pada Mekah lah Nabi kata apa? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Walaupun Nabi dapat kemenangan, nampak macam Nabi dan sahabat mereka yang telah usaha, yang telah serang, yang telah berperang dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Banu Nadir, Banu Quraidah, perang Hudaybiyah dan seterusnya, dapat takluk Mekah. Nampak pada zahirnya sahabat dan Nabi yang perang, tetapi Nabi nisbah kepada siapa? Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Dia yang telah mengazabkan musuhnya dan telah mengalahkan mereka dengan sendirinya. Nabi tak nisbah sikit pun kepada mereka. Bahkan Nabi nisbahkan yang mengalahkan tentara musuh adalah Allah yang Maha Esa sahaja. Jadi ini
satu orang Nabi, walaupun orang yang paling banyak melakukan usaha dalam menyebarkan Islam, tetapi apa-apa yang dia buat semua dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada dirinya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena nafikan diri kita, bukanlah aku, bahkan yang buat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali rahmatullah alaih, dia dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia beritahu tentang maksud hidup, tujuan kehidupan manusia ke dunia ini ialah untuk beribadat, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk kita nak melaksanakan ibadat ini, untuk kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah Taala dengan betul-betul, dia ada banyak penghalang-penghalang dia. Di antaranya Imam Ghazali rahmatullah alaihi itu ada 4 halangan yang besar. Yang satunya ialah dunia. Yang kedua ialah makhluk manusia. Yang ketiga ialah nafsu. Yang keempat ialah syaitan. Ini 4 penghalang besar daripada manusia dapat mengabdikan dirinya dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara 4 penghalang ni, kita ringkaskan, di antara 4 penghalang ni, yang paling sulit, yang paling sukar, yang paling berat, yang paling susah ialah nafsu. Nafsu ni lah satu musuh penghalang kita yang paling besar. Jadi nafsu ni lah yang telah merosakkan apa? Malaikat Azazil yang telah beribadat berpuluh-puluh ribu tahun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ketua kepada para malaikat, yang telah menyesatkan dia dengan nafsu. Waktu itu bukan ada syaitan, dia lah yang jadi syaitan, dia jadi iblis. Jadi kerana nafsu lah, maka malaikat yang begitu hebat telah jatuh, telah binasa, telah celaka. Jadi tuan-tuan yang mulia, pasal apa? Apakah sebab nafsu ni musuh yang paling sulit, yang paling ketat, yang paling susah untuk kita nak hindar? Kerana dua perkara. Yang pertama, kerana apa? Nafsu ni adalah musuh dalaman kita. Musuh dalam. Musuh ni kalau orang luar, maka mudah untuk kita nak lawan, untuk kita nak menentang dia. Kenapa kita kenal dia ni orang luar? Kita tahu dia orang luar. Jadi dia orang asing, kita dah mudah nak kenal dia, dan kita tak ada belas kasih kepada dia, kita boleh lawan dengan dia. Tapi kalau musuh ni kerana orang dalam rumah kita sendiri, lebih-lebih lagi musuh kita tu daripada keluarga kita, anak kita ke, menantu kita ke, orang yang tinggal serumah dengan kita. Jadi musuh yang macam ni, yang pertamanya kita nak kenal pun susah. Kemudian kalau kita kenal pula, kenal dia menantu kita, dia anak kita, macam mana kita nak lawan, nak menentang dia? Sulit. Kemudian yang keduanya, musuh dalaman ni musuh yang mahbub. Dia bagi musuh yang mahbub, iaitu musuh yang dikasihi, musuh yang kita suka. Orang dalam rumah kita, anak kita, isteri kita kadang-kadang jadi musuh kita. Isteri kita tu orang kita sayang. Isteri kita ni orang kita sayang, orang kita suka. Macam mana kita nak menentang dia? Macam mana kita nak memusuhi dia, nak lawan dengan dia? Memang sulit. Nak kenal pun payah. Kemudian kalau setelah kita kenal sekali pun, kita nak menentang dia, kita nak lawan dengan dia pun payah. Begitulah. Sebab itulah nafsu ni lah satu musuh yang paling dahsyat sekali, yang paling susah sekali. Yang kerana nafsu ni lah Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu dalam Quran tentang celahannya nafsu, hinanya sebab nafsu ni. Sampai Allah Taala beritahu, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila am
am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah pandangan kamu mengenai orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan ya? Allah. Nampak dia ni orang yang macam mendengar, macam orang yang berakal, yang ada akal, cakap macam orang yang pandai. Tetapi Allah Ta'ala kata in hum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka ni hanya sahaja seperti binatang, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Ini orang yang apa, jadikan ikut hawa nafsu dia. Maksud jadikan nafsu sebagai Tuhan, sentiasa ikut kehendak nafsu. Apa yang nafsu mau ikut. Orang yang ikut nafsu ni dia akan jatuh. Orang yang lawan nafsu, tekan nafsu, orang yang akan naik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi. Orang yang ikut nafsu ni, walaupun dia ada ilmu, dia tahu sekalipun, Allah Ta'ala akan sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu, dia tahu. Sebab tu nafsu ni satu musuh yang sangat bahaya, yang sangat dahsyat, yang sangat sulit untuk kita lawan. Orang yang berilmu pun tak boleh. Dia tahu sekalipun orang-orang Yahudi, orang Nasrani kenal Nabi ni, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Bukan mereka tak tahu itu Nabi, itu pesuruh Allah. Tapi oleh kerana nafsu, hasad, sifat-sifat yang buruk ni, hasad, dengki, ujub, sifat-sifat bohol, ini semua punca dia adalah nafsu. Kerana nafsu lah, maka orang-orang Yahudi, Nasrani walaupun tahu kebenaran Islam, mereka tak dapat peluk agama Islam. Mereka tak dapat tunduk kepada Islam. Abu Jahal la'natullah, bukan dia tak tahu tentang kebenaran Islam, cuma kerana nafsu. Dia kata kalau aku akui Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka habislah kita punya kehebatan kabilah kita, kebanggaan kabilah kita ni akan hilang. Jadi kerana nafsu tu, nafsu nak hebat, nak tinggi, itu menghalang seseorang itu daripada mendapat hidayah petunjuk. Jadi dalam ayat yang Allah Ta'ala kata apa? Afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusum fariqan kadzdzabun wa fariqan yaqtulun. Orang-orang yang kafir ni, sama ada ahli kitab kaum musyrikin, mereka ni apabila nabi-nabi, rasul-rasul datang kepada mereka, bawa perintah-perintah Allah Ta'ala. Kalau perintah Allah tu tak ikut kehendak mereka, maka akan adalah satu kumpulan yang akan mendustakan Nabi itu. Apabila perintah Allah Ta'ala, apa yang Nabi bawa tak ikut kehendak mereka, kehendak nafsu mereka, maka mereka akan dusta Nabi tersebut. Jadi semua punca keburukan yang berlaku, sifat-sifat yang buruk yang datang dalam hati kita ni berpunca daripada nafsu. Sebab tu tuan yang muda, Imam Ghazali rahmatullahi alaihi beritahu, di antara empat ni yang penghalang yang paling berat, yang paling dahsyat ialah nafsu. Sebab tu tuan yang muda, kita kena ambil berat tentang nafsu kita ni, tentang kehendak kita ni. Jangan kita buat kerja, buat ibadat, ataupun buat apa-apa kerja agama, amalan agama ikut kehendak nafsu. Bahkan hari ni ramai orang-orang yang datang semangat kadang untuk nak banyak berzikir ke, banyak sembahyang ke. Kenapa? Dia dengar kata kalau kita jadi orang yang banyak berzikir, banyak buat ibadat, nanti kita boleh terbang lah, jalan cahaya, kita boleh dapat macam-macam keramat. Dia dengar wali-wali punya keramat, dapat naik kuda terbang lah, naik macam-macam terbang kan. Jadi para masyarakat kita, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang buat amalan kerana nak dapat benda ni, yang sebenarnya dia ni bukan menyembah Allah, dia menyembah nafsu dia. Dia ikut nafsu dia. Dia nak
kehebatan ni. Ini benda makhluk. Dia nak makhluk bukan nak Allah Ta'ala. Matlamat kita ialah nak dapat Allah Ta'ala. Dapat Allah lah, dapat segala-galanya. Kita kena letak depan kita, maksud kita pada Allah. In wajadtani wajadta kulla syai'. In faqadtani faqadta kulla syai'. Kamu dapat aku, kamu dah dapat segala-galanya. Kamu terlepas aku, kamu terlepas pada segala-galanya. Satu orang kita selalu dengar Syekh Khaja Nizamuddin Aulia rahmatullah alaih. Satu orang wali yang masyhur di India. Nizamuddin Markaz Nizamuddin itu pun yang yang nama tempat tu pun ada nama dia Nizamuddin Aulia. Sampai sekarang dia punya makam dia tu ramai orang pergi untuk ziarah. Jadi macam mana dia boleh dapat kehebatan dia? Orang sampai dia masyhur begitu sekali. Sebelum tu dia digelar sebagai Mulla Buhas. Satu orang alim yang pandai berdebat, pandai bermunazarah. Yang mana dia pergi, semua anak-anak murid dia akan ikut. Jadi kalau dia duduk di madrasah tu, tiba-tiba dia pindah tempat lain, semua budak-budak akan ikut dia. Sebab orang yang pandai bercakap, pandai berdebat, dia berdebat, semua orang kalah. Jadi satu hari Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada dia, dan timbul satu kesedaran. Dia kata aku ni ilmu banyak, cakap pandai, nazarah pandai, tapi hakikat cinta apa yang aku cakap lalu takwa atau wakar ni aku tak rasa lagi. Tak ada, aku belum rasa hakikat sifat-sifat ni. Hanya pakai cakap je, tapi hakikat cinta sebenar tak ada. Apabila datang ke kesedaran itu, orang alim besar, hebat. Maka dia tinggal semua, tinggal madrasah, dia pergi ke Pak Patan, jumpa dengan Baba Fariduddin, satu orang syekh yang hebat pada tu. Jadi syekh pun kenal Baba Fariduddin, kenal dengan apa nama Nizamuddin Aulia ni. Kenapa? Dia tu orang yang alim yang hebat. Di Pak Patan ni, itu tempat yang waktu tu tak ada apa hutannya. Sampai dekat sana, dia jumpa dengan syekh dia, tegur dia kata, mana apa saya datang sini? Tempat hutan ni, kamu ni orang yang hebat, kenapa kamu datang sini? Dia kata, Tuan Guru, saya datang sini, saya nak jadi manusia. Tolong jadikan saya sebagai manusia. Saya nak jadi manusia. Selama ni dia anggap dia bukan manusia lagi. Satu orang yang alim hebat sekali tu, tapi pandai cakap, ilmu ada, tapi masih nak ikut nafsu lagi, masih tak ada lagi hakikat yang dicakap tu. Maka hari ini baru dapat kesedaran nak pergi mendalami ilmu batin ni, ilmu dalam ni. Bila dia berguru, maka akhirnya singkatan cerita, dia telah jadi orang syekh yang hebat. Begitu hebat sekali Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi dia telah lanak betul-betul nafsu dia. Dia tekam dengan nafsu dia, sehingga satu hari dia berjiran dengan satu orang yang mana orang ni hari-hari duk dia kata macam-macam dekat dia, menuduh dia, menyakiti dia, tapi dia sepatah perkataan pun tak jawab. Dia tiap dia dengar. Bahkan dia doa pula. Dalam doa dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah kegembiraan yang lebih, kerehatan yang lebih kepada orang yang menyakiti aku. Bagilah kerehatan yang lebih kepada orang yang menyakiti aku. Orang tu hari-hari duk maki dia, duk kata dekat dia, duk tuduh dia, duk fitnah dia, macam-macam, tapi dia tak jawab apa. Bahkan dia doa apa dia, supaya Allah Ta'ala bagi lebih lagi kerehatan kepada dia. Bahkan apabila orang tu meninggal dunia, kita kalau orang macam tu bukan doa ni, memang kita doa buruk lah, tapi dia bukan setakat doa. Waktu dia meninggal tu, dia lah orang yang pertama sekali pergi ziarah, kemudian urus semua jenazah dia dan semayang jenazah dia.
Dan dia doa pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu dia mati, ya Allah Tuhanku, aku telah ampunkan, maafkan segala kesilapan dia kepada aku, dan apa kesilapan dia kepada kamu, kamu ampunkanlah semua kesilapan dia. Ini orang yang telah mentarbiah nafsu dia, orang yang ambil perat dengan nafsu, sehingga walaupun nafsu tak boleh terima orang yang sentiasa menyakiti kita, menzalimi kita, kita pasti akan ada sifat dendam. Tetapi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka, hati mereka bersih, mereka sentiasa pandang kebaikan, mereka sentiasa pandang kemuliaan orang lain, sentiasa ingin kebaikan. Itu yang penting nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu inginkan kebaikan kepada orang lain. Jadi doa, kemudian perilaku pun ke arah nak menyukakan orang lain. Jadi inilah sifat yang perlu kita fikirkan, kita usahakan bawa dalam diri kita. Kita hapuskan ananiat kita. Imam Ghazali rahimahullah cerita dalam kitab dia, satu orang Allah, dia buat ibadah dah 60-70 tahun dah. Satu hari dia doa kepada Allah Ta'ala, minta satu hajat. Doa hajat dia tak tertunai, tak tunai. Dia pun Ghazali dia duduk celah diri dia. Dia kata pasal hang ni lah nafsu kan, doa aku tak terima. Pasal hang lah, dia kata macam-macam dekat nafsu dia. Dia celah nafsu dia. Lepas tu Allah Ta'ala ilham dekat dia. Allah Ta'ala kata apa? Ini sedetik ini muhasabah kamu ni lebih baik daripada ibadat kamu 60-70 tahun. Allah. Ini jaga hati. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sering kali kita dengar kisah dia. Apabila dia lawan dengan satu orang Yahudi, mula-mula orang Yahudi pukul dia, kemudian dia dia dah dapat menguasai orang Yahudi tersebut dan nak boleh bunuh dia. Hampir dia nak bunuh, tiba-tiba orang Yahudi bunuh dia. Terus dia berhenti, tak jadi bunuh. Orang Yahudi tanya apa siapa? Dia kata, tadi aku nak bunuh kamu kerana Allah, tapi sekarang aku bunuh kamu kerana nak dendam, balas dendam. Sebab tu aku berhenti. Ini sifat yang kita kena usahakan. Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pakai baju yang bagus, baju baru. Biasalah manusia fitrah apabila pakai baju baru ni dia akan rasa action sikit lah, rasa ni sikit lah. Jadi timbul perasaan tu dah hati dia. Terus dia ambil gunting, dia potong dia punya tangan lengan baju kan. Nak rasa perasaan ni baju cantik kan. Jadi dia potong. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila dia jadi pemerintah, jadi khalifah, tiba-tiba datang perasaan kan. Kita dah besar kan. Aku ni amir kan, ketua. Datang perasaan tu, tiba-tiba kan, dia kumpul semua orang. Dia pergi ambil air, dia bagi minum kepada semua orang. Orang pun yang kan, kenapa ni khalifah hari ni tiba-tiba kan. Dia beritahu, dia minta kepada orang semua. Dia kata apa, aku ni bukan siapa-siapa. Aku ni satu orang daripada anak si fulan, daripada kabilah si fulan. Dia tu orang tanya dia pasal apa tu apa ni. Dia kata aku dah ada rasa perasaan. Ni orang yang jaga nafsu ni. Orang yang sentiasa jaga. Waktu nak pergi ambil kunci Baitul Maqdis, apabila Sayyidina Umar nak pergi, maka ramai orang-orang sahabat-sahabat bagi nasihat kalau nak jumpa ni kerajaan besar ni, pakai bagi ada protokol ni, pakai baju yang elok ni. Dia pun mula-mula tak mau. Akhirnya apabila didesak pakai baju. Apabila nak naik kenderaan tak boleh naik. Sampai orang rasa tak selesa. Tukar pakai baju lama juga, baju yang petang-petang. Naik kenderaan ni berkilir-kilir dengan khadam. Kita hari ni kalau jadi ketua, mana kita muat repot pun tak mahu. Ni berkilir-kilir, kadang dia naik, kadang khadim tarik dia punya kenderaan dia. Kadang mai gila khadim dia letih, khadim dia naik pula, dia pula tarik.
Ini bergilir-gilir naik kenderaan ni sampai sandal dia tu. Akhirnya dekat sampai dah sandal dia rosak, dia pegang gilir sandal sebelah tengah, sebelah lagi tarik kenderaan. Ni satu khalifah raja ni, sebelah tengah pegang sandal, sebelah tengah tarik kenderaan. Apabila sampai dekat dekat depan raja, orang dah tengok khalifah Islam telah sampai. Waktu tu kena giliran khadim dia tarik kenderaan. Orang nak pergi sambut khadim ni, nak pergi sambut khadim. Jadi sahabat-sahabat yang ada waktu tu kata, dia bukan khalifah yang duduk tengah tarik tu. Bukan khalifah yang duduk atas kenderaan tu. Khalifah Raja Islam ni ialah yang sedang menarik kenderaan tu. Ini keadaan apabila waktu tu kerajaan Rom dengan padi-padi sedang tengok kitab tentang sifat-sifat khalifah yang akan datang di Baitul Maqdis. Apabila tengok dia datang dalam keadaan bagaimana keadaan dia datang tu, maka terus mereka tanpa perang apa serah kunci itu pada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah sifat yang menyebabkan Islam telah berkembang, keadilan telah berkembang. Sayyidina Umar kata apa? A'azzana Allah bil Islam. Allah Ta'ala telah muliakan kami dengan Islam, bukan dengan dunia. Kalau tidak ada Islam maka kami akan hina. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nafsu ni satu benda yang sangat dahsyat. Kita kena korban, kena ambil berat tentang nafsu. Kita kena sentiasa pandang baik kepada semua saudara kita. Satu orang Imam Ghazali rahmatullah alaihi cerita, satu orang ahlullah ni apabila dia buat dia sembahyang, selepas dia sembahyang ni, dia akan rasa malu dengan Allah Ta'ala lebih lagi daripada orang wanita yang berzina. Baru lepas daripada berzina tu rasa malunya dia. Kenapa? Kerana dia rasa amalan yang dia buat tu sangat-sangat tak layak untuk nak dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Itu zat yang wara', tidak ada batas. Kecantikan dia, kehebatan dia, ketinggian dia, keagungan dia tidak terbatas. Dan siapa aku ni? Apakah ibadat yang ada? Apa yang ada dalam ibadat aku ni? Hari ini oleh kerana kita berasa aku, oleh kerana itulah kita down, jatuh tu. Sedangkan orang-orang yang hebat semua dapat ketinggian bukan kerana pangkat darjat, kerana tawaduk mereka, kerendahan mereka. Satu orang syair kata, inna tawadhu'a lillahi min khisalil muttaqi bihi at-taqiyyu ila al-ma'ani yartaqi wa min al-'ajaibi ujbu man huwa jahilun an halihi ahwa as-sa'idu am as-saqi am kayfa yukhtamu 'umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffirun aw murtaqi fal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabannaha wattaqi. Sesungguhnya merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, ini adalah daripada sifat-sifat orang yang bertakwa. Orang yang dengan sifat inilah bittaqiyyu ilal ma'ani yartaqi, orang yang bertakwa telah menjulang tinggi lebih daripada malaikat ni. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Orang yang paling rendah sekali diri dia sebenarnya Nabi SAW. Dialah orang yang paling tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka dhikrak. Di dunia ini lagi Allah Ta'ala telah angkat, bukan setakat diri dia saja, sebutan dia pun setiap kali disebut Allah akan adalah Muhammad. Setiap kali la ilaha illallah akan adalah Muhammad Rasulullah. Seperti mana lafaz Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar disebut dalam azan, begitu juga Muhammad Rasulullah disebut, ditinggi-tinggikan. Di mana kita pergi hari ini orang sanggup berjuang mati-matian, korban diri, berapa ramai umat Islam yang telah korbankan jiwa mereka, telah sembelih leher mereka untuk Nabi SAW.
Kerana mereka sayang dengan Nabi SAW. Ini ketinggian dapat kerana apa? Kerana tawaduknya Nabi SAW, rendahnya Nabi SAW di hadapan manusia. Satu orang yang digelar sebagai Sayyidul Qaunain, penghulu kepada dua alam, penghulu kepada seluruh manusia. Nabi yang membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan setakat alam manusia, seluruh alam. Dan dia datang merendahkan diri dia di hadapan manusia. Depan telah hinakan diri dia demi untuk hidayah kepada manusia ni. Dia sanggup letak diri dia dalam kadang-kadang tengok sahabat bermain, dia pun ikut main. Main lawan apa? Lawan kuda, main panah. Begitu juga tengok apa nama, untuk hidayah ni sanggup main gusti, lawan gusti. Siapa Nabi yang main gusti? Kita kan, kita nak pergi pasal kita rasa malu, rasa leket kan. Aku ni orang agama nak pergi kan. Nabi untuk nak dapat hidayah ni, dia sanggup rendahkan diri dan masuk di semua tempat. Tak kira di mana. Kita kalau rasa aku ni ustaz kan, mana nak mau dah pergi jumpa orang biasa. Orang nak pergi jumpa pun kena tak ada jumpa tempat biasa. Rasa tu lah satu kedudukan, pangkat. Tapi Nabi bukan. Nabi ni bukan setakat orang yang paling mulia di kalangan manusia. Dia yang lebih mulia daripada Jibril lagi. Tapi dia sanggup rendahkan diri. Oleh kerana dia rendah diri itulah Allah Ta'ala telah bagi anugerah kepada dia satu martabat yang paling tinggi. Kemudian syair tadi kata apa? Wa minal ajaibi ujhuman huwa jahilun an halihi ahwa as-sa'id wa al-syaqi. Daripada satu benda yang aneh, yang pelik ni ialah satu perujuban, perasaan satu orang, dia perasaan diri dia kan, dia akulah lebih, akulah itu, akulah ini kan. Ini perasaan ni satu benda yang sangat pelik. Kenapa dia ni orang yang tentang keadaan diri dia pun dia jahil. Dia tak tahu diri dia sendiri pun dia tak tahu. Adakah dia ni di kalangan orang yang bahagia atau orang celaka? Dia nak mati nanti dalam keadaan apa, dia pun tak tahu. Berapa ramai orang yang pada awalnya satu orang wali yang hebat, akhirnya mati dalam kufur. Berapa banyak cerita yang kita dengar, asalnya bagus, asalnya elok, kemudian akhirnya jadi tak elok. Jadi kita, keadaan kita sendiri pun kita tak tahu kita ni orang yang bahagia ke atau orang yang celaka. Begitu juga di akhir kita, umur kita akan diakhiri dalam keadaan apa pun kita tak tahu. Macam mana kita buat hukumkan aku lebih baik pada orang, aku lebih baik pada dia lepas ni semua belakang tu, mereka semua kemudian pada aku orang awalin, orang yang lebih tahu lagi. Dia menganggap dia akulah segala-galanya. Jadi untuk itulah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ambil berat tentang apa nama urusan nafsu. Kita kena sentiasa jaga nafsu kita. Satu syair dalam bahasa Urdu, dia kata apa? तेरी हर चीज को चाहा दिल से, अपनी हर चीज को जला दी हमने, तुझको शिकवा था कि रास्ते में दीवारें आना, अब आकर तू देख उसको भी ढा दी हमने. Satu orang yang cinta, yang telah ambil berat tentang nafsu dia, dia telah bersyair di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Aku telah korbankan, aku telah inginkan segala kehendak kamu untuk aku. Apa saja kehendak kamu, aku telah korbankan semua kehendak aku ni untuk kehendak kamu. Dan segala kehendak aku ni aku telah hancurkan, aku telah bakarkan, aku telah bakar, hanguskan kehendak-kehendak aku ni demi untuk kehendak kamu. Sebelum ni kamu mengadu bahawasanya di tengah-tengah jalan ada halangan, ananiat, aku ni ada wujud, masih ada perasaan aku. Sekarang datanglah, lihatlah hatiku. Itu pun aku telah hancurkan, aku telah robohkan. Dinding itu pun sekarang ni aku telah robohkan. Jadi inilah tuan-tuan yang mulia,
untuk kita jadi orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa lihat pada hati kita, pandang pada hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam hati ini ada seketul, dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu baik, baiklah seluruh anggota badannya. Kalau buruk, maka seluruh anggota badannya jadi buruk. Jadi perkara yang sangat penting ialah hati kita tu yang mulia. Allah Ta'ala tak pandang pada rupa barang kita atau benda kita. Allah Ta'ala pandang kepada hati kita. Apa yang adalah hati kita, itu yang Allah Ta'ala pandang. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena letak depan kita, matlamat kita untuk nak cari redha Allah Ta'ala, nak menyukakan Allah Ta'ala, bukan nak menyukakan siapa-siapa. Kalau orang puji kita, orang puji kita pun sama, orang puji kita pun sama. Jangan Allah yang puji kita, jangan Allah yang celak kita. Manusia ni, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidab. Itu orang yang asyik pada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Yang asyik pada Nabi SAW. Dia kata walaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Alangkah baiknya kalau kamu manis walaupun kehidupan aku pahit. Walaitaka tarda wal anamu ghidab. Alangkah baiknya kalau kamu redha dengan aku walaupun seluruh manusia benci dengan aku. Yang penting kau redha dengan aku. Ini matlamat kita, nak cari redha Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala, bukan kita nak kesukaan makhluk, kecintaan makhluk. Kita korban sedikit perasaan kita, kehendak kita demi untuk nak menyukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada semangat ini untuk nak menyukakan Allah Ta'ala, kita yang orang yang sentiasa memelihara, menjaga nafsu kita, insya-Allah semua sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita ni, rujuk, sifat bukhul, sifat hasad, dengki ni semua akan keluar. Kita tak kisahlah nak apa, siapa kita nak jadi apa, nak jadi orang bawah ke orang atas ke orang tengah ke orang kiri kanan ke, kita tak akan rasa sikit pun benda ni boleh melebihkan kita. Yang melebihkan kita bukan benda ni, hati kita kalau lebih dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, rapat dengan Allah Ta'ala, kita lah yang paling tinggi sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau hati kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita dekat dengan semua manusia, kita lah orang yang paling jauh sekali dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama fikir, sama-sama kita usahakan, insya-Allah.